Okey gang, Wun jumpa satu pokok. Pokok kalau tengok pada Google canistel lah, canistel. Okey, buah dia macam ni. Buah dia berwarna kuning, hijau dan kuning, okey. Okey. Rasa dia macam ubi keledek ataupun macam kuning telur pun ia. Berlemak ataupun macam avocado juga. Tak tahu. Okey, tak pernah rasa. Okey, daun dia macam ni. Ni buah dia. Okay. So kita akan ambil beberapa sampel, kita akan peram. Bila dia masak dia akan jadi kuning gelap sikit. Okey. Okey dah, cukup. Kita nak cuba, nanti yang takut tak boleh makan. Berlemak, manis, seakan-akan ubi keledek pun ia, avocado ataupun mentega macam tu. Okey. Mantap bang. Tunjuk bang sikit. Buah dia mengiurkan. Kalau kita tengok, macam nak makan tapi keras, ni keras. Okey, kena peram. Okey. Inilah petani muda kita, Encik Ro. Okey. Ni budak baru nak belajar, Faris. Oh, dia petik. Kita budak-budak nak cuba petik lah, kasih pengalaman. Kan? Dah budak. Budak-budak macam tu lah. Apa, dia nak belajar. Macam inilah kehidupan Faris. Dapat campak. Dia getah. Sama-sama. Okay. Ni hasil dia. Okey. So kawan-kawan, kalau ada yang berdekatan nak beli, kita jual sebiji RM5. Okey. Sebab buah ni susah dapat lah. Okey. Boleh jual sebiji RM5. Boleh cuba peram dan rasa. Okey. Mantap. Banyak, buah dia banyak. Okey. Oh, kita ada. Kita ada. Kalau nak banyak kita ada. Musim, ikut musim lah. Selagi ada, kita boleh bekalkan lah pada you all semua, okey? Okey, so kita dah panjat. Kalau panjat pun memerlukan galah lah. Okey, banyak tu kat atas tu. Tak apa, tak apa dik. Abang dah cukup lah tu, banyak sangat lah dik. Okey. Besar.